Pak cik umur lebih kurang 73 tahun adik-kakak. Seorang Pak cik Ning ni orang hati sobar, hati sejuk benar. Pada beberapa hari baru ni, Pak cik Ning pergi nak pergi di pasar, dia pak beli belah gapo gini lah adik-kakak dia. Tiba-tibanya hala dia nak kelik tu, dia nak pergi ambil kereta dia. Tiba-tiba di kereta dia tu dia mau duk cok ataupun dia mau duk parking kiri kanan, jadi sekat setuk tak boleh nak dia nak bawa kereta tu bik. Dia duk tunggu lama jugalah. Masa berjejer juga. Tiba-tiba tak tahu kata siapa dia lagi kereta. Lah kali dia pusing klik jalan kaki dia akak dia. Jadi berhubung kaitnya ada salah satu orang perempuan. Tu dia namanya Dina Salehuddin. Dina ni anak bagi seorang pakcik umur 73 tahun yang kita duk tengok gambar lelah ni. Seorang pakcik ni adik kakak, orang pakak kenal belaka kata dia ni adalah orang yang hati sabar tinggi, hati sejuk. Dia orang tak marah ke orang. Beberapa hari yang telah lepas baru ni, anak dia royak katanya, ayah dia tu pergi di pasar, pergi beli barang sikit sebanyak. Dia sunkat tempat orang beli barang ni lah. Pergi situ, pak turun dia. Tiba-tibanya adik kakak ayah dia saat ni pun turun daripada tempat pasar kan, nak klik di rumah. Nak pergi naik kereta. Bawa nak pergi naik kereta ni adik kakak, tiba-tibanya kereta tempat ayah dia duk cok ni, dia mau duk cok sekat. Menyebabkan kereta ayah dia saat ni tak boleh nak waktu beg pergi. Dia mau duk parking sekat tak boleh nak gerak pergi ke mana. Lalah sekalinya adik kakak ayah dia saat ni pak cik umur 73 tu lah. Duk tunggu yak bercakap hanguk lebih kurang masa berjejer jugalah. Tapi tak ada pia mari. Tak ada pia mari kata pia. Lalah sekalinya adik kakak pak cik tu saat ni buat keputusan berjalan kaki klik di rumah. Tapi dalam hati dia ni tak ada denai gapo, tak ada nak marah gapo dia. Klik pergi berjumpa dengan anak dia orang atas kereta dia tak boleh nak waktu beg buatlah mana demo, tak sudah lagi boleh jadi tu urusan tu. Nak royak kata tubik kelimuh perasaan panah ni tidak ada adik kakak dia weh. Maka dia pun pergi tengok semula kereta tu saat ni. Maka kereta tak ada. Dia dipenuhi dengan kesabaran. Nak katanya ayah dia nak mongoh, nak marah ke lagu mana. Dak. Nak kata ko bawa nampak kata kereta duk sekat di tepi-tepi kereta dia. Nak sekat pacik terai mari kau pergi istihar suruh dia mau istihar praktiah sampan ke dak dia kak. Dia dak. Dia tunggu situ. Buah tunggu jalan kaki kelik lagi. Anak dia royak kata ni adik kakak dia. Anak dia duk royak katanya ayah dia umur 73 saat ni semenjak dia halus sampai ke besar tak biasa tengok lagi ni ayah dia ni marah. Biasa tengoknya ada sekali dua gitu je. Semenjak dia umur tua mari jadi budak yang sampai ke umur 42, anak dia royak kata ayah dia ni orang hati sejuk benar. Tak biasa nak marah siapa dia. Kalau pasal dia mau buat masalah, buat salah gapo terhadap dia ke, ya tak usah duk pergi kata-kata gapo dia lah. Kalau nak ukar masalah dengan marah, ya tak usah duk ukar masalah dengan marah lah. Marah pun tak ada faedah gapo kali. Marah tu pun tak ada nak boleh ukar masalah gapo dia kali. Dia suruh sabar. Ayah dia tu suruh sabar dia kakak. Tu dia Ning lah nak cari kata orang hati sejuk semacam Ning ni adik kakak dia weh. Kalau kau payah nak berjumpa. Kalau berlaku dengan diri hamba, diri kita. Lagu mana dalam hati, yak berapi kau mana adik kakak dia deh. Oh ni orang hati sabar benar lagu ni. Payah adik kakak nak berjumpa. Lagu mana adik kakak berpendapat berpendangan berkenaan dengan khabar maklumat cerita ni. Cuba komen mari bersama di dalam ruang komen kita di bawah.